Sedangkan sekarang ni ramai yang cakap dah boring asyik makan breakfast yang sama je. So hari ni kita nak buat crispy chicken toast. Bismillah. Okey, mula-mula kita campurkan tepung goreng serbaguna dengan air sampai dah dapat tekstur yang pekat macam ni. Kemudian boleh masukkan ayam. Ini ayam ni masa beli tu korang request lah nak potongan chicken chop. Untuk bagi ayam yang lagi sedap, korang perapkan sekurang-kurangnya 20 ke 30 minit. Sementara tu untuk sos pula boleh campurkan 4 sudu mayonis, 2 sudu yogurt, black pepper, onion powder, garlic powder, garam dengan dill ataupun parsley. Korang kacau-kacaukan sekejap dan dah siap sos kita ni. Next, boleh bedakkan ayam dengan tepung goreng. Renjiskan sikit supaya tepung tu jatuh sebelum kita goreng dalam minyak yang panas sampailah masak dan crispy macam ni. Lepas tu untuk roti pula korang boleh sapukan dengan margarin sikit, bakar atas pan sekejap, kemudian boleh tuangkan sos, ayam goreng, salad, tambahkan sos lagi sikit. Lepas tu dah siap kita punya crispy chicken toast hari ni. Serius ni kalau korang buat memang takkan menyesal langsung lah. Cara nak buat pun simple je. Ni kalau makan satu pun dah kenyang. So selamat mencuba.